warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Okey, kita bagi memberkati kita punya pelajaran pada hari ini. Saya minta semua sekali kita baca doa sama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Hari ini macam mana? Sihat semua? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Untuk yang pertamanya, pelajar-pelajar semua, pelajar-pelajar tolong tengok slide yang Ustaz paparkan di hadapan ini. Okey? Semua dah bersedia? Okey. Okey, mari kita sama-sama lihat tayangan video yang Ustaz paparkan kepada anda semua. Okey? Okey, semua lihat di hadapan ini. Okey. Perlu Ustaz ulang? Okey, dah faham kan apa tayangan yang Ustaz tayangkan kepada anda semua? Okey, Ustaz nak tanya kepada semua, kalau boleh siapa yang nak jawab tolong angkat tangan. Agak-agaknya apakah yang dibuat oleh dua orang pakcik tadi ataupun abang tadi yang terdapat dalam gambar yang Ustaz tunjukkan pada anda semua? Siapa yang nak jawab? Okey? Lek? Okey, bangun. Okey, bangun. Bangun. Okey. Bangun. Agak-agak kamu, apakah gambar yang ditunjukkan tadi? Apa yang sedang berlaku? Okay. Ya? Sedang berjual beli. Dia jual apa tu? Handset ataupun telefon bimbit. Tahniah, terima kasih. Beri tepukan untuk yang dapat menjawab dengan baik. Okey. Agak-agaknya tadilah, di manakah berlakunya jual beli itu? Di mana berlakunya jual beli itu? Okey, macam nak jawab. Okey, ya? Okey, kedai telefon. Tahniah, beri tepukan. Okey, jadi apa yang kita lihat tadi adalah suatu berlakunya jual beli di antara seorang dengan seseorang. Tadi kita tengok gambar tadi tengah jual apa? Tengah jual telefon. Apa lagi jual beli yang biasa kita buat seharian kita? Makanan. Lagi? Pakaian. Lagi? Buah-buahan dan sebagainya. Okey, Ustaz sebagai mulanya Ustaz nak cerita satu kisah yang mana berlaku pada zaman Sayyidina Umar, iaitu seorang perempuan dan juga anaknya yang mereka berniaga menjual susu. Pernah tak dengar cerita ni? Tak pernah dengar? Okey, Ustaz ceritakan pada anda semua. Di sebuah kampung pada zaman Sayyidina Umar itu, pada zaman Sayyidina Umar telah terdapat dua orang, si ibu dan juga si anak menjual susu. Pada suatu hari mereka menjual susu dengan penuh perniagaan mereka maju, semakin hari semakin maju.
pada satu ketika kambing yang mengeluarkan susu untuk jualan mereka tidak dapat mengeluarkan susu sebanyak mana yang diminta oleh pembeli-pembeli. Maka ibu dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, macam mana kalau kita tambahkan susu tadi dengan air? Sebab kalau kita tambahkan susu dengan air, orang pun tak nampak. Sebab susu kalau campur dengan air, berubah tak dia punya ni? Berubah tak? Berubah tak? Tak berubah dia punya orang kata apa, warna dia. Atas sebab itu, mak dia kata mari kita campur supaya dapat bilangan botol susu tu dapat banyak dan kita jual kepada orang ramai ataupun orang yang nak beli tu dengan kadar seperti biasa." Maka apa jawab anaknya? Apa jawab anak dia? Anak dia berkata, ya, mengikut pesan Sayyidina Umar mengatakan bahawa di mana-mana sahaja kita ada orang yang lihat kita, ya, yang lihat kita. Siapa yang lihat kita? Siapa yang lihat kita? Allah yang lihat kita. Jadi saya takut wahai ibu, perbuatan kita ini walaupun penduduk lain tak nampak kita mencampurkan air dengan susu, tetapi siapa yang nampak? Allah yang nampak. Jadi kesimpulannya, ya, kalau kita jual juga susu tadi, halal ke haram? Haram. Sebab susu kita telah menjual dengan menipu. Jadi itu adalah kesimpulan daripada cerita yang Ustaz nyatakan. Ustaz cerita ada berjual beli. Sama-sama kita sebut. Ada berjual beli. Okey. Okey, pengertian berjual beli, ya. Okey, Ustaz nak minta seorang baca. Amir baca, bangun. Okey, baca dengan kuat. Okey, bagus. Ustaz nak minta bangun. Bagus. Okey, Ustaz nak minta kumpulan ini seorang. Okey, bangun. Membeli barangan. Membeli syarat-syarat tertentu. Alhamdulillah. Okey, Ustaz nak minta baca berapa ramai itu kumpulan sana? 1, 2, pulang. Bagus. Okey. Kumpulan sini. Okey, kumpulan sini. Okey, bagus. Sekarang Ustaz nak bagi kepada pelajar-pelajar semua mengikut kumpulan, seorang dapat 1 manirakan. Okey, belah sana. Okey. Apa yang Ustaz nak? Ustaz akan bagi pen. Okey. Okey, Ustaz nak minta lantik seorang ketua. Dalam masa 5 minit, Ustaz nak semua lantik seorang ketua dan seorang yang akan menjadi jurutulis sebentar lagi kepada kumpulan tersebut. Ustaz minta rapat sikit kumpulan ni. Okey, rapatkan sikit kumpulan. Ustaz minta tolong
salingkan dalam bentuk yang besar, dan dalam menghilangkan itu pengertian jual beli. Okey, boleh mulakan 7 minit daripada sekarang. Okey. Dalam bentuk yang anda boleh buat dalam bentuk yang menarik. Okey, pastikan boleh depan.